Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahira binti Azmawi daripada kelas F3E. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan satu tajuk tutorial iaitu kepentingan menilai kredibiliti maklumat dalam era AI dan juga media sosial. Jadi pembentangan ini merupakan hasil sintesis daripada 3 sumber yang sahih iaitu artikel jurnal, dokumen dasar kerajaan dan juga laporan rasmi kerajaan. Jadi kita teruskan pembentangan kita pada pengenalan. Jadi kita kena tahu dulu apa itu kredibiliti maklumat. Jadi seperti yang kita tahu, kredibiliti maklumat ini merujuk kepada tahap kebolehpercayaan, ketepatan dan juga kesahihan sesuatu maklumat berdasarkan sumber yang boleh dipercayai. Jadi seperti yang kita tahu pada era digital hari ini, kecerdasan buatan AI ataupun media sosial menjadi medium utama untuk pengguna mendapatkan maklumat dan juga menyebarkan maklumat kepada orang lain. Jadi setiap pengguna perlulah celik digital ataupun berkemahiran dalam menilai kredibiliti maklumat ataupun sesuatu sumber sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Jadi kenapa kita kena tahu sesuatu sumber itu? Sebab kita kena tahu supaya kita ni tak supaya kita ni tak menyebarkan maklumat yang tidak tepat ataupun yang tidak sahih kepada masyarakat luar. Jadi, apakah cabaran yang perlu dihadapi oleh pengguna pada masa kini? Jadi, pengguna perlulah tahu tidak semua maklumat yang dijana oleh AI itu adalah tepat dan disokong oleh sumber yang sahih. Jadi, media sosial perlulah menjadi medium penyebaran dan kita juga perlu tahu media sosial ini juga menjadi medium penyebaran berita palsu, maklumat yang mengelirukan dan juga kandungan yang dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dan juga pengguna perlulah tahu bahawa maklumat yang tidak disemak boleh menyebabkan kekeliruan, salah faham dan juga penyebaran fakta yang tidak benar. Jadi akibatnya masyarakat boleh menjadi pecah belah akibat satu maklumat yang tidak sahih. Jadi mengapa kita perlu menilai kredibiliti maklumat ini? Yang pertama adalah untuk memastikan maklumat yang disampaikan itu adalah tepat dan boleh dipercayai dan juga boleh diamalkan. Yang kedua adalah mengelakkan penggunaan sumber yang tidak sahih dalam tugasan akademik. Yang ketiga adalah membantu untuk membuat keputusan berdasarkan fakta yang benar dan juga bukannya maklumat yang auta. Dan yang terakhir adalah untuk menggalakkan penggunaan AI dan juga media sosial secara beretika dan juga bertanggungjawab. Jadi objektif pembentangan pada kali ini adalah untuk mensintesiskan pandangan daripada beberapa sumber yang diambil bagi menjelaskan kepentingan menilai kredibiliti maklumat serta menghasilkan satu model kefahaman sendiri. Jadi kita tengok analisis 3 sumber maklumat. Jadi objektifnya adalah untuk mensintesiskan idea tiga-tiga sumber ini dalam menilai kredibiliti maklumat dalam era AI dan juga media sosial. Jadi sumber yang pertama adalah daripada artikel iaitu daripada Kasnichi et al. 2023 yang bertajuk ChatGPT for Good on Opportunities and Challenges of Large Language Models for Education. Jadi fokus utama dalam artikel ini adalah penggunaan AI dalam pendidikan, di mana beliau membincangkan penggunaan AI ini adakah mampu untuk membantu pencarian maklumat dengan cepat. Namun seperti yang kita tahu, AI juga boleh menghasilkan maklumat yang tidak tepat atau dikenali sebagai hallucination. Jadi oleh itu, pengguna perlulah menyemak semula maklumat yang dijana oleh AI dengan menggunakan sumber-sumber yang sahih. Jadi kita beralih pula kepada sumber yang kedua iaitu Dasar Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia 2023. Jadi fokus utama dalam dasar ini adalah kompetensi digital dalam pendidikan, di mana dasar ini adalah memfokuskan literasi digital kepada guru dan juga murid. Jadi guru dan murid itu perlulah menguasai kemahiran digital dengan baik. Dan teknologi perlulah digunakan secara beretika dan juga bertanggungjawab. Jadi kenapa guru perlu kompetensi dalam dunia digital dan juga murid?
jadi guru dan murid ini perlulah menguasai ataupun celik digital supaya mampu menilai maklumat-maklumat dengan lebih bijak dan juga lebih tepat. Jadi, literasi digital ini membantu seseorang untuk menggunakan media sosial, uh, media sosial dan sebagainya dengan menilai maklumat dengan lebih bijak. Jadi sumber yang ketiga adalah daripada laporan rasmi kerajaan daripada MKN iaitu Majlis Keselamatan Negara yang bertajuk Membendung Berita Palsu. Jadi fokus utama dalam laporan ini adalah penyebaran maklumat palsu dalam masyarakat. Jadi laporan ini menegaskan bahawa setiap individu bertanggungjawab untuk menyemak kesahihan maklumat sebelum berkongsi dengan orang lain. Jadi kita beralih pula kepada bahagian yang ketiga iaitu persamaan dan juga perbezaan idea bagi ketiga-tiga sumber. Yang pertama adalah jadi kesemuanya menegaskan bahawa maklumat tidak boleh diterima secara bulat-bulat dan perlulah dinilai secara menyeluruh. Jadi ketiga-tiga sumber ini juga menggalakkan pengguna untuk mengamalkan pemikiran yang kritis serta bertanggungjawab terhadap maklumat yang dikongsi kepada masyarakat yang lain. Namun terdapat juga beberapa perbezaan dari segi fokus. Untuk artikel Kasnichi et al., beliau menekankan kepada cabaran penggunaan AI dalam pendidikan, manakala Dasar Pendidikan Digital Kementerian Pendidikan Malaysia pula memfokuskan kepada pembangunan kompetensi digital dalam pendidikan dan juga literasi digital kepada murid dan juga guru. Manakala laporan rasmi kerajaan daripada Majlis Keselamatan Negara pula memberi perhatian kepada usaha untuk membendung penyebaran berita palsu dalam masyarakat. Jadi hasil daripada gabungan idea ketiga-tiga sumber tersebut, saya telah membina satu model sintesis iaitu 5S. Di mana 5S ini adalah langkah yang pertama. S yang pertama adalah semak sumber, di mana pengguna perlulah mengenal pasti penulis ataupun organisasi yang mengeluarkan maklumat ataupun berita tersebut. S yang kedua adalah sahkan fakta. Pengguna perlulah memastikan maklumat itu disokong dengan bukti-bukti yang sahih. Yang ketiga, S yang ketiga adalah semak silang. Semak silang ni apa? Semak silang ini adalah pengguna perlulah membandingkan maklumat dengan beberapa sumber yang lain sebelum berkongsi dengan masyarakat yang lain. S yang keempat adalah sintesis maklumat, di mana pengguna perlulah menganalisis persamaan dan juga perbezaan sebelum membuat kesimpulan sendiri. Dan S yang kelima ataupun yang terakhir adalah sebarkan secara bertanggungjawab, di mana pengguna perlulah berkongsi maklumat yang telah disahkan dan disokong dengan bukti-bukti ataupun sumber-sumber yang sahih. Jadi model ini merupakan hasil sintesis saya berdasarkan idea-idea tiga sumber yang sebentar tadi saya jelaskan. Dan ini menunjukkan proses untuk kita menilai kredibiliti sesuatu maklumat dalam era dalam media sosial. Jadi jadi saya juga sertakan contoh tiga sumber contoh yang saya ambil. Yang pertama adalah artikel ini, yang kedua adalah Dasar Pendidikan Digital dan juga laporan rasmi kerajaan iaitu daripada Majlis Keselamatan MKN, Majlis Keselamatan Negara. Jadi secara keseluruhannya AI dan juga media sosial ini banyak kita tidak lupa dan kita tidak sangkalkan lagi. AI dan juga media sosial ini banyak memberikan manfaat kepada pengguna pada masa sekarang. Namun kita juga perlulah berhati-hati, kita juga perlulah bertanggungjawab dan juga beretika untuk menggunakannya. Jadi refleksi saya untuk pembentangan pada kali ini ada dua aspek, iaitu perkara baharu yang saya pelajari dan juga kepentingan kepada saya sebagai mahasiswa dan juga bakal guru. Jadi untuk aspek yang pertama ini, perkara baharu yang dapat saya pelajari. Jadi melalui tugas saya ini, saya dapat mempelajari bahawa tidak semua maklumat yang dipaparkan oleh AI ataupun media sosial itu adalah benar dan juga tepat. Dan saya juga memahami bahawa proses sintesis maklumat ini memerlukan proses yang panjang dan juga memerlukan pemikiran yang kritis untuk kita memahami secara menyeluruh.
Jadi, apakah kepentingan kepada saya sebagai mahasiswa dan juga bakal guru? Jadi, sebagai mahasiswa, pengetahuan ini membantu saya untuk menghasilkan tugasan dengan lebih berkualiti dan juga berasaskan sumber-sumber yang sahih. Dan juga sebagai bakal guru pula, saya percaya saya juga perlu menjadi contoh kepada anak murid nanti dalam menggunakan teknologi secara beretika dan juga bertanggungjawab. Dan saya juga perlu membimbing mereka untuk menyemak maklumat sebelum mempercayai dan berkongsi dalam platform media sosial. Jadi, saya juga sertakan rujukan sepanjang saya menyediakan slide pembentangan pada kali ini. Jadi, itu sahaja pembentangan saya pada kali ini, dan juga sekian, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.